doktor tolonglah bagi tip doktor. Macam saya dah ada tip saya sendiri, tapi saya nak suruh doktor share tip dari doktor macam mana. Dia sebenarnya memang manis. Gula tu mengandungi 75 gram sugar, pure sugar. Dia likat sangat memang doktor. likat sangat. So dia punya trick dia ialah jangan minum one shot like that. Oh, okey. Minum sikit-sikit, over 10 minit, 15 minit pun tak ada masalah. Alright. Slow minum sikit. Bila rasa nak muntah tu stop sekejap, boleh minum. Kalau perlu masa 10 minit pun tak apa. Yang penting semua masuk. Don't rush lah maksudnya. Don't rush it. Dia bukannya mesti bom habis. Itu memang confirm tu yang menyebabkan muntah. Sebab actually waktu awal ibu mengandung ni dia tak boleh nak terima makan. Tapi kadang-kadang kita faham kalau katakan ibu tu jenis yang teruk sangat, kita lewatkan sikit. Sebab waktu dia, maksud dia katalah dia ada diabetes, tapi waktu dia mengandung awal ni dia tak boleh makan. Jadi kita tak risau pasal ketinggian gula dalam darah tu. So bila ibu dah okey sikit, mungkin 10 minggu, mungkin masa 3 bulan dia dah okey sikit, baru kita sarankan kita buat MGTT tu. Minum slow-slow. Bila habis tu, exactly waktu dah habis tu, 2 jam selepas habis minum tu, kita ambil satu lagi darah untuk tengok postprandial blood level dia. Maksudnya level gula dalam darah selepas makan. Dia 2 benda yang kita kena tengok. Sewaktu berpuasa, sewaktu lepas makan. Berpuasa ni kalau kita memang dah diabetes, dia akan tinggi. Tapi kalau kita tak ada diabetes, kita belum makan apa-apa, kita akan okey. Tapi bila kita makan, sebab insulin tu tak dapat berfungsi dengan baik, lepas tu dia punya kadar gula tu akan tinggi. So itu MGTT tu yang dia test 2 kali lah, waktu berpuasa ataupun waktu lepas makan.